POV, pertama kali belajar masak. Okey, bagus. Macam ni. Kan kita anak dara yang tengah nak membesar tu ikut mak belajar. Bla 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 blu blu blu. Bukan kak, ya Rasul, ya Tuhanku. Bukan. Tapi mak dia suruh bagi salam. Mak dia suruh bagi salam ke apa tadi ya? Salam. Salam maksudnya apa? Ajaran tidak detail. Tahu orang itu baru nak belajar masak. Yang mentua bilang salam-salam tu apa ya? Apa salam ni? Suruh masukkan daun salam. Oh, daun, nama daun tu salam. Masalahnya dia bagi salam. Tadi dia bagi salam, sekarang ni dia salam mak dia. Astagfirullahalazim. Aku kalau jadi mak dia ni, memang kuali aku hempuk kat kepala je ni. Oh, ada video lain, Iyalah, kotor kan, tak pakai lapik. Astagfirullahalazim. Bukan. Betul. Allah. Aduh. Dia tiru sebiji-sebiji. Ni aku rasa, ni sebab tu orang kata, waktu pergi sekolah belajar betul-betul. Bukan waktu exam periksa kau pergi tiru. Ini contoh-contoh orang yang kuat meniru lah ni, sampai terbawa-bawa kat rumah.